Guys, sejak kebelakangan ni ramai orang PM ataupun message saya personal. Dia tanya, "Tuan, macam mana saya nak menjadi seorang presenter yang bagus? Saya leader, bila saya bercakap, saya nak kelihatan convincing dan confident." Okey, dan Alhamdulillah, some of them saya dah jawab. So, saya rasa dengan persoalan-persoalan tuan dan puan, saya sebenarnya membuka peluang dan saya nak buat satu communication masterclass. Dan insyaAllah kita akan mengadakan satu program iaitu The Arts of Powerful Presentation. Teknik pembentangan berimpak tinggi, yang mana program ni akan bantu you all semua insya-Allah macam mana nak menyusun struktur ataupun idea anda supaya bila anda sampaikan orang faham dan akhirnya orang mudah terpengaruh. Itu yang pertama. Saya juga akan kongsikan dalam The Arts of Powerful Presentation macam mana nak buat powerful opening, sebab opening ni sangat penting tuan-tuan. Kalau kita tengok Steve Jobs kan, macam mana dia buat presentation dia buat opening dia sangat powerful. Dan yang ketiga, saya juga akan share dengan tuan dan puan macam mana cara untuk grab audience attention supaya bila anda bercakap nanti, orang nak pergi toilet pun sayang lah, ataupun orang nak swipe ataupun nak scroll pun sayang. Jadi ini akan saya bahas dalam The Arts of Powerful Presentation, program selama 2 jam secara Zoom pada 22 Jun ini. Sekali lagi saya ulang, 22 Jun ini. Pada pukul 9 sampai 11 malam. Dan mungkin ada yang tanya, "Alamak tuan, saya tak free lah malam tu." So anda boleh dapatkan ataupun anda boleh register, sebab saya juga akan bagi dia punya recording. Walau bagaimanapun ruginya, sebab di akhir session itu nanti saya akan buka untuk Q&A session. Jadi kepada yang tak datang live, tak dapat nak tanya soalan kan. Jadi mudah-mudahan ianya akan memberikan impact dan memberikan anda satu transformation in terms of your presentation. Jadi kepada you all, jangan lepaskan peluang, sebab tiket hanya RM37 je guys. So join The Arts of Powerful Presentation, teknik pembentangan berimpak tinggi. Register sekarang, tempat terhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.